Dulu orang kata saya macam mayat mati dos mula. Sekarang orang cakap macam bukan stage 4. Saya Salmiah binti Salim. Rosekahkan saya mengidap penyakit breast cancer stage 4. Dekat bahagian belakang dengan saya punya bahagian dalam ada dot-dot putih. Tulang bahagian tangan saya belah kiri rapuh patah disebabkan sel kuman tu dah makan. Alhamdulillah, sejak saya kenal produk BE, saya mulakan dengan sok je. Lepas tu saya mulakan dengan Shiruto. Saya makan 2 pagi, 2 malam. Saya tak pernah tinggal. Dalam seminggu, doktor ambil saya, result saya, darah saya semua. Doktor datang, doktor pakar sendiri cakap, Puan, dia kata, Puan punya sel tak ada langsung. Yang putih-putih tu semua clear, bersih. Ya. 7 kali 4 maksudnya 28 cc lah. Ya. Doktor cakap clear, tak ada apa-apa. Lepas tu saya discharge selama 3 hari saya duduk di medical. Auto pula ambil bahagian saya pula. Auto nak buat operation tapi tak jadi. Tulang saya yang tadi saya cakap, tulang saya dah tumbuh. Doktor sendiri terperanjat. Dia kata, macam terkejut lah. Makcik punya tulang ni straight. Dalam umur makcik ni, dia kata ikutkan tulang ni dia akan sengit. Ni dia macam satu keajaiban, dia kata. Dia pun pelik. Saya punya breast tak. Syukur Alhamdulillah saya amalkan Shiruto, Spirulina. Saya punya breast mengecil. Dia akan ambil Aurora Bra juga. Saya pakai Aurora Bra, saya pakai shock, duduk rumah. Saya tak pernah buka 24 jam kecuali mandi. Tenaga sekarang saya dah masak, dah mula masak, dah mula kemas dapur semua. Dah boleh jalan. Dulu saya tak jalan pun, tak larat. Sekarang saya dah boleh jalan lah. Tak payah takut. Shiruto tu makanan berfungsi tinggi. Memang the best. Saya tak pernah tinggalkan sebab saya percaya. Sila like, share dan komenkan video ni dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.